Office kat situ je, kat situ je. Hai guys, apa khabar semua? So, baru lepas pergi isi minyak Hari ni merah pula. Hari ni aku nak buat episod tukar brake pad belakang. Brake pad sendiri. Tak, tukar brake pad sendiri, bukan brake pad sendiri. Brake pad tu aku beli daripada Lazada, jenama Apido. Diorang ada jual brake pad untuk Duke. Duke RC, brake pad dia sama, depan belakang memang sama. Brake pad ni murah tau. Diorang tengah buat sale ke apa benda, aku tak tahu. Harga dia dalam RM30 kot yang tu. Budak So harga dia dalam RM30, 30 lebih kot tak silap aku. Termasuk postage semua jadi nak dekat 40. Ok lah, tanpa melengahkan masa, jom. Ok, hari ni nak tukar brake pad ni. Brake pad belakang ni sedang ke? Aku tunjuk korang. Ok, brake pad ni dia ada 2 set dia bagi. Ni belakang saja dia ada 2, sini dengan sini. So first buka ini yang pin ni. Satu, 2. Oh, tarik ke sana. Ni tarik ke sini. Tu dia. Ni brake pad lama ni. Ni lagi satu. Ambil yang brake pad baru ni. Slide ini. Kalau tak boleh masuk, pakai screwdriver tolak balik. Dia bunyi ni. Pin tadi tu letak balik kat sini. Ya. Okey. Nampak tu. Dia dah in place dah. So memang senang gila lah nak tukar ni. Tukar brake belakang senang. Brake depan aku tak sure lagi macam ni. Siom pelik. Kita yang gian ni apa? Oh, si kukus. Si kukui Ilham. Oh, krem je kaki. Dia bila tak biasa duduk belakang, dia punya krem tu. Geng. Oi, nak hujan man. Bahaya. Nak tapau apa? Ikut lah, boleh agak gelap ke Ramai gila nak naik lift tu. Dia lembab tu. Cigeng. Oh, nak hujan ni. Tak apa. Boleh. Ui, lawa saya dia punya signal. Kan? Baru punya ke apa? Kedai abang-abang Brothers. Kedai abang-abang. Oh, patutlah orang balik sekolah. Budak balik sekolah. Oh, dia tak nak bagi juga, bro. Okay, hai guys, hari ni aku duduk dekat belakang Hazman. Allah, dia main cross je. Ni first time aku record
vlog dekat duduk belakang. So kita orang nak pergi makan dekat nasi kukus apa Ilham Man? Nasi kukus Ilham dekat, aku pun tak tahu, tak pernah pergi lagi. So hari nak hujan ni. Tutup ni yap. Ni ke kiri ke kiri. Awak gila mesti So hari ni lain sikit lah apa benda yang aku vlog. Lalu memang aku pergi apa dia? Ada hujan. Oi, hujan panas Alamak. So macam mana? Sebab tak ni. Dia main-main dengan kita ni. Y50 mana kuning weh. So selalunya memang aku akan pergi makan dengan Man lah, pergi kat luar. Tapi ni first time lah aku nak vlog, record video. Tu ya. Yoi, pengeliruan. Sebenarnya dekat area PJ ni banyak je kedai makan. Aku je yang tak pernah pergi. Selalu pergi dekat dalam office tu kan, kat BSQ tu. Lawa kereta. Lawa apa guna ni? So kalau korang tertanya kan, selalu yang jumpa aku dekat Masjid Bulat tu, sekarang ni aku dah tak solat dekat Masjid Bulat. Aku solat dekat masjid yang belakang ni. Ada lagi satu masjid sini. So kat situ kurang orang sikit lah. Kan kat Masjid Bulat kan ramai gila kan, selalu hari Jumaat. Ya, sebab kat situ banyak kedai makan kan. Ui, tinggi lah. Ni buat rumah ke tengah-tengah ni. Kalau yang masjid ke belah sana mana kan? Pukul 9 tadi, pukul 3 tadi. Oh, servis, Proton Service Center kat sini. Oh, okey. Apa TOC? Ya, dekat Tapi ni daripada belah belakang. Oh, okey. Nasi lemak tu. Nasi lemak tu. Ramai ke orang kerja kat sini. Ada rojak. Sini banyak kawasan kilang ni. Itu yang banyak kedai makan Pro 2 ni service center. Oh, sini. Tahu tak, Hari pernah rosak motor kat belakang ni dulu aku datang. Dia pernah rosak motor kat sini. Jauh gila. Masa tu kita orang dekat Shah Alam, yang kita study Shah Alam kan. Oh ni Sukun ni. Oh, okey. Unboxing. Baru. Okey. Ui. Air apa ni? Okey, dah habis makan dah. Kat nasi kukus. Not bad lah rasa. Weh, hujan ke apa ni man? Okay. Man, tengah rekod tak? Tengah rekod tak? Rekod Wah, ya. Ui, dia punya padu aku rasa memang aku ngantuk lah sekejap lagi. Not bad lah rasa dia. Sedap tu. Dah RM6.50. Ni video release bila ni? Ini video release aku tak tahu. Post production agak slow lah sekarang. Production laju. Tekan je rekod Tekan je rekod. Memang laju. Kereta ni dah basah ni. So tadi aku makan nasi kukus ayam
Si kuku ayam lah, betul lah. Ayam kepak dengan teh ais. Harga dia RM8 semua. Not bad, kenyang hampir malam lah ni. Keluar. Keluar. Sekarang ni kita orang nak mengejar hujan ni. Nak balik office. Kalau boleh tak basah. Breaching. So guys, aku rasa sampai sini je video ni. Macam biasa, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Ciao. Hujan. Nasib baik dekat tau. Laju abang RS ni. Adakah kita sempat? Office kat situ je. Damn son. Ya Allah. Akak ni. Alamak, lori ni nak ke kanan pula. Okay. Alright. Basah dah ni. Tak apa, aku ada RM1. Dah keluar dah awal tadi. Geng. Dah basah dah.